Beg saya 14 inci kan daripada Freebird ni. Bila korang dapatkan, dia akan sampai dengan kotak macam ni tau. Cantik sangat. Jom kita buka. Cantik weh. Saya ambil warna hitam tau. Dia ada banyak warna. Tapi saya ambil warna hitam macam ni. Tengok ni. Ada roda macam ni. Lepas tu roda dia ni ada getah tau. Ha ni. Getah kat bahagian sini lah. Bila kita tarik tu kan, dia smooth je. Okay. Pak. Lepas tu dia tak bising. Tak ada. Sebab dia kat bawah ni, dia getah. Keempat-empat ni getah tau. Lepas tu kalau kita nak tarik kan, dia ada dua level. Satu yang macam ni. Okay, lagi satu boleh tinggikan lagi. Ni. Nampak? Yang ni kalau saya berdiri kan. Macam ni. Oh, yang ni kalau nak bawa pergi travel 3 hari 2 malam kan, memang sangat sesuai. Dekat dalam dia macam ni tau. Ni kita buka zip. Zip dia ni, smooth je. Kita buka. Zip dia ada dua kiri kanan. Nampak? Kat dalam dia. Dia punya ni besar lah. Dalam ni ada zip lagi. Yang ni kalau kita nak letak baju kan, bolehlah tutup macam ni. Lepas tu tutup macam ni. Baju-baju yang jenis baju dalam-dalam kan. Bahagian dalam tu kan, boleh letak dalam ni. Okey. Lepas tu kat sini kalau kita nak letak barang-barang macam elektronik kan, boleh juga ni kat sini. Ubat gigi ke, berus gigi kan, boleh letak kat depan ni. Lepas tu kalau kita nak letak seluar-seluar ke kat sini kan, boleh letak kat sini. Lepas tu kalau kita nak buka takut jatuh kan, dia ada tali kat sini. Okey. Kita boleh pasang dia punya buckle ni macam ni. Bila baju kat sini ada kan, bila kita buka je macam ni, dia takkan jatuh lah. Dia kemas je. Dekat atas ni pula dia ada password lock macam ni lah. Yang bestnya beg ni kau nak bagi anak nak tolak pun sesuai sangat. Lepas tu kan, kalau contoh nak masuk dalam flight kan, korang boleh je tolak macam ni. Lepas tu ada holder macam ni kan, korang pegang je, masuk je dekat kabin kan. Okey, kalau korang nak macam-macam colour ada. Kalau korang nak bagi hadiah untuk orang yang suka travel kan, yang ni 3 hari 2 malam memang sangat sesuai. Dapatkan sekarang harga tengah promo tau. Link saya dah bagi.